Bank Rakyat Umum dividen 17%, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia BHD, Bank Rakyat, mengumumkan pembayaran dividen sebanyak 17%, berjumlah 486.32 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024 kepada seramai 773,859 anggota. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Ewan Benedict, bank itu mengekalkan pembayaran dividen 2 digit sejak 20 tahun lepas. Pengerusi Bank Rakyat, Mohd Irwan Mohd Mubarak, berkata bank itu mencatatkan peningkatan 3.15% tahun ke tahun dalam keuntungan sebelum cukai dan zakat kepada 1.82 bilion daripada 1.76 bilion ringgit pada tahun kewangan 2023. Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat, Ahmad Syahril Mohd Sharif, berkata bank itu berhasrat mengekalkan momentum pertumbuhan dengan menyasarkan pasaran bukan Bumiputera.